tak suka ke dan semacam benda tu salah ke, jangan tegur, jangan marah. Bagi saya itu dia menghormati isteri dia yang buat dia macam tu. Sebab saya rasa kalau dia melenting balik buat benda tu sama seperti apa yang isteri dia buat dekat public, so saya rasa benda tu akan jadi besar, benda tu akan jadi loud. Mungkin dia akan settlekan benda tu seterusnya di rumah, tapi bagi saya untuk si isteri untuk perlakukan suami macam tu di depan halayak ramai pun tak patut. So janganlah siapa-siapa buat macam tu. Jangan. Bagi saya, lelaki tu yang diam walaupun dia ditengking oleh isteri dia dekat public, yang tu dia bukan lemah, tapi bagi saya dia kesabaran dia memang tinggi and he understands. Dia faham yang okay, saya boleh settlekan benda ni dekat rumah. So yeah, saya respect lelaki macam tu. Sebenarnya dia tak lemah kalau mengikut agama. Sebenarnya dia menghormatilah isteri dia. Cuma lelaki ni, suami isteri ni kena ada perbincangan kalau boleh, sebab dia tak digalakkan di depan awam. And then benda tu kena kata tolak ansur lah, lebih mungkin ansur sebenarnya. For me personally, apa yang wanita tu bukan masalah lah. Sebab no matter what, walaupun kita ada punya geram ke, tak suka ke dan semacam benda tu salah ke, jangan tegur, jangan marah. Jangan tegur, jangan marah hadapan public lah. Sebab no matter what, aib suami kena jaga, aib isteri pun kena jaga. No matter what juga, maruah tu kena jaga dan simpan sebaik mungkin. So tak marah macam mana sekalipun. Kat rumah, apa kat rumah, jangan tinggal apa-apa. Geram tak pasalnya je. You tunggu nanti kat rumah. Macam tu. Saya rasa dia sabar kot. Tapi kita tak tahu konteks kan kenapa dia menjerit. Cuma macam tak syok lah untuk jerit kat tengah-tengah kan. So I don't condemn what the woman is doing also. Cuma mungkin kalau I kata macam oh sabarnya lelaki dia. Wow, bagusnya macam tu lah.